Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan TV PSS Nur Fatini binti Muhammad Idham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Penghulu Sain. Pada hari ini saya membuat liputan kejohanan olahraga MSSG di UTHM. Bersama saya adalah seorang pemenang pingat emas. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Rizky Daniel bin Muhammad Dazir. Umur 14 tahun daripada Sekolah SMK Seri Medan. Apa acara yang awak masuk sehingga awak dapat pingat emas ni? Acara 5,000 meter jalan kaki lelaki 14. 5,000 meter. Okey, apa perasaan awak selepas dinobatkan sebagai juara pada tahun ini? Saya rasa bangga. Saya pun tak sangka sebab selama ni pun saya jarang training sebab saya baru lepas injured kat bahagian kaki saya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apa persiapan yang awak lakukan sebelum awak menyertai pertandingan ini? Saya ni tidur cukup, training pagi petang. Lepas tu jaga pemakanan lah. Jaga pemakanan. Okey, apa target awak selepas menang pingat emas ni? Apa target awak seterusnya? Awak nak masuk MSSJ ke ataupun awak nak masuk lagi ke dalam lagi tinggi kebangsaan atau antarabangsa? Target saya memang nak masuk MSSJ dan pecahkan rekod MSSG Batu Pahat dah. Okey, semoga berjaya lah. Saya harap awak berjaya satu hari nanti. So, apa dorongan yang ibu bapa awak berikan kepada awak untuk awak menyertai acara ini? Ibu saya, bapa saya semua sokong lah. Kalau saya lawan nanti dia akan datang sokong saya semua. Gitu lah. Okey, apa ucapan awak kepada semua cikgu-cikgu awak dan juga kawan-kawan awak yang memberikan semangat dan juga latihan yang bagus untuk awak sehingga awak mencapai pingat emas ini? Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada cikgu-cikgu saya semua. Dah latih saya selama ni hingga saya dapat menang pingat emas tahun ni. Okey, sekian sahaja daripada saya, wartawan TV PSS. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.